Salah dah. Ya, ni. Sana. Okay guys, memandangkan lama dah tak ke Masjid Kristal. Lepas je makan singgah budu, aku terus menuju ke Masjid Kristal untuk solat dulu sebelum ke lokasi seterusnya. Jadi episod kali ni kami menuju ke Kota Baru, negeri Cik Mek Molek, Kelantan. Okay guys, lepas daripada Masjid Kristal ni kita orang nak pergi ke Jabatan Angkat. Last checkpoint sebelum kita orang bergerak ke Kota Baru. Okay, let's go. Korang dah parking nanti, dekat tempat parking korang kena cari pintu utara, satu. Sebab pintu sebelah sana tutup. Lepas tu masuk lift, naik lift. Oh, dia tak boleh naik terus dekat sana kan? Itulah. Okay guys, sekarang ni kita orang tengah jalan kaki daripada parking bawah tu, situ jalan kaki menuju ke office dia orang, lobby untuk naik tu. Tu nampak tu, jabatan angkat tu. Ni jabatan angkat dia. Jabatan ni akan terangkat untuk bagi laluan pada kapal-kapal yang lalu bawah jabatan ni untuk ke seberang sana. Maknanya kena masuk ikut situ lah. Ustaz. Assalamualaikum. Dia naik ni sini ke ataupun sebelah ni? Oh, naik sini lah? Ya. Tower yang atas ni lah? Ya. Oh. Sana untuk event. Oh, sana untuk event. Pada tarikh lahir atau bulan kelahiran anda. Sambut hari lahir dengan lebih bermakna. Sambut lahir bulan 12. Dia, saya 30 dia boleh. Oh, boleh free? Walaupun bulan 12? Tak kira lah berapa hari? Ya. Oh. Satu bulan 12. Saya 30 bulan sedap. Rezeki. Saya je lah Okay guys, rezeki aku sempena hari lahir 1 bulan 12 dapat masuk free. Jom kita scan dulu ni. Dia tiket free tapi tambah RM2 untuk sarung kasut. Macam mana? Kena tambah RM2 untuk sarung kasut. Oh, sarung kasut? Ya. Okey. Tambah RM2. Boleh tak? Okay, dah isi borang dah. Okey. Alright. Okey. Okay. Terima kasih. Oh. Accommodation. Assalamualaikum. Masuk mana?
Sana ada rantai kaca. Ha? Nanti masuk sini Pak. Oh, okey okey, right. Maksudnya rantai kaca. Huh. Oh, dia orang tengah main kapal layar lah. Oh, tu dia. Sekejap sini dulu. Tu lantai kaca. So korang jalan sini. Tak, itu kalau ada event je dia kata ni. Dia tanya. Kalau korang pergi ya dia ada 2 tower. Ini tower yang sekarang ni tower 1. Yang sana tower 2. Yang tower 2 tu tak boleh masuk. Sebab kalau ada event saja dia orang akan buka tower 2 tu. Ni lah guys, pemandangan daripada atas bridge Angkat Kuala Terengganu. Korang boleh nampak. Okay guys, selesai dah. Kita orang naik atas tower ni. Dah lepas dah hajat. Dapat dah ni RM31. Siap frame. Tak ada apa pun dekat atas ni. Cuma dia punya ada, dia bagi macam jual-jual barang, gift, lepas tu galeri tu je lah. Yang lain tak ada. Tapi kalau rasa nak ada pengalaman tu naik tower ni, boleh, tak ada masalah. Datang hari ataupun bulan hari jadi korang, free. Okay, bye. Seterusnya, next trip, next station, Kota Baru. Bye. Okay guys, aku berhenti dekat pusat keropok Lego ni. Mana ni? Entah mana dah tempat je ni. Aku pun tak pasti lah ni kat mana. Sebab jalan je tadi kan. So berhenti kejap, nak makan keropok Lego losong. Kita duduk sini kejap sebelum teruskan perjalanan. Okay guys, dekat sini aku ambil keropok losong sira. Dia curah dengan cili, lepas tu dia letak bijan. Tapi nak tunjuk dah habis, tak sempat nak buat video. So yang ini dia, aku suka minta dia goreng. Dia boleh juga rebus, makan macam tu je, sedap. Tapi aku prefer lebih goreng lah. Dia kecil-kecil je macam ni. Dia pecah dengan, dia bagi dia punya sos dia. Ini losong bawang. Boleh juga makan dia waktu dia rebus. Dia dah rebus siap dah. Kalau kita nak goreng, by request lah. Kalau kau nak goreng, dia gorengkan. Sedap. Kalau daripada Kuala Terengganu nak pergi ke Kota Baru, dekat Sampai Jetih. tak, ini dah masuk Jetih ni. Tulis situ Jetih Besut. Alamat dia dah Jetih Besut dah. Dia belah kiri. Memang sepanjang-panjang tu
kedai kopok losong kan. Korang pilih lah mana tempat yang korang nak pergi. Yang korang makan ni Cik Soho. Cik. Oh, cik lagi. Cik Soho. Keropok ekor losong. So, kita berhenti kejap. Lepas sejam lebih perjalanan daripada Kuala Terengganu tadi. Dah tergentak. Perut lapar balik. So, kita orang beli keropok losong ni. Okay, korang perjalanan ke Kota Baru lebih kurang dalam sejam setengah ni. Jumpa kat Kota Baru. Kota Baru, Brother Wan sampai lagi. Okay guys, dah sampai dekat Kota Baru. Lebih kurang dalam pukul 7 malam tadi dah sampai. So dah check in apa semua, dah settlekan apa yang patut. So aku keluar makan. Sekarang ni pukul 8.45 dekat Lepak, Lepark. Tak makan banyak pun sebab malam macam biasa. Malam aku tak makan banyak. Tapi ambil jugalah kuih tiaw goreng. So lepas makan ni aku kembali hotel, rehat lepas 3 ke 4 jam perjalanan tadi. So esok aku akan teruskan perjalanan ke lokasi yang seterusnya. Tunggu. Okay, bye. Salah dah. Ya, ni. Sana. Okay guys, tu pasar Siti Khadijah. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian ni dia akan jual barang-barang basah yang sebelah sini. Macam ikan, sayur semua lah. Yang sebelah sana tu dia akan jual kuih, buah-buahan apa semua. So kita pergi sebelah sana. Inilah guys, ni bangunan yang pertama. Dia sebelah sini semua kedai emas, tepi-tepi ni. Ni kedai buah. Satu lagi bangunan sebelah sana. Bangunan sebelah sana baru jual kuih-kuih dengan kedai makan. Kedai makan dia tingkat atas. Apung, lambung telur. Kita. Kita tak nak lah. Jangan fikir dah. Jalan. Pusing kecil. Ha? Dari pak pusing kecil. Sekejap. Itu apa?
Ni mukbang ni special flavor kita ni. Dia rasa pedas manis masam, rasa manis-manis bawang putih. Mana bawang putih. Dia lain sikit lah. Mukbang style. Boleh lah, cuba satu. Nak try yang ni? Kebun guling ada? Kebun guling ada? Kebun guling tak ada. Oh tak ada ini. Oh lewat sikit. Tak ada rezeki lah pagi ni. Kebun guling. Lewat sikit katanya. Oh dah terus beli setengah kilo. Nak ayam ni ke nak ayam ni? Kita timah je. Campur je. Yang ni pun juga. Sedang nak letak dalam bel. Boleh bang tengok eh? Okey, besok dia nak. Lebih dah. Okey. Okey. Ini ke? Okay guys, sekarang pukul 9.44. Kita orang stay tadi sebab hujan dekat Kota Baru ni. Lepas pergi pasar si Harijah ni, Kebun Guling tak ada, jumpa Curry Pub je. So sekarang ni kita orang nak bergerak dua tempat. Pergi pasar Berek 12 untuk cari lompat tikam, dan kita orang akan terus pergi ke Lini nasi kerabu. Nasi kerabu kan? Lini nasi kerabu. Okay guys. Untuk kapok kita beri kau ni. Untuk kapok kita dah ada. Ada untuk kapok kita ada dia. Ada lagi. Ada lagi. Punya lagi kita kata Eka. Okay guys, dah jumpa dah. Mak cik yang jual lompat tikam. Dia safe. Okay guys, so aku dah sampai dekat Lini restoran nasi kerabu. So dia orang ada dua zon. Sini zon makan untuk makan kat dalam, sana untuk zon bungkus. Sana yang mungkin tu. So kita makan kat dalam je. Nasi kerabu, nasi dagang, nasi kerabu. Ayam lah, ayam merah. Itu nasi dapur. Nasi kuning ke nasi biru? Kuning. Nasi kuning. Kita try kuning. Kalau abang kuning dah ambil biru. Nasi kuning eh? Nasi kuning. Ha? Warna je lain. Warna je lain. Oh. Saya nak sama nasi kuning sikit. Saya nak ayam dengan telur asin juga. Kuning. Kuning. Ayam. Terima kasih. Sama. Ada apa? Oh, ni dia. Makan dulu ke bayar dia? Makan dulu ke bayar dia? Makan je. Makan dulu. Okay guys, ni nasi kerabu Lini. Aku makan dekat Lini nasi kerabu restoran dekat Kota Baru. So aku ambil nasi kuning. Dia ada nasi kuning, nasi biru, nasi putih. Aku tanya tadi, dia kata sama je, color je lain. So aku ambil nasi kerabu tu, rencah dia sama, ayam, telur asin dan telur mata. Telur mata ni memang tak tinggal lah.
So yang ni nasi biru, ikan kembung, telur asin. Jom kita try apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang percik Yang percik Pecah-pecah dia okey. Dia tak ada rasa pahit-pahit sangat dia. Sekali ni jom. So, kalau korang datang Kota Baru, korang boleh datang sini lah. Ini restoran nasi kerabu. Kena dengan tekak aku. Kalau kau datang pun aku repair dia. Cuma korang kena datang sama ada awal ataupun lewat sikit. Dia tutup pukul 2 petang. Dia buka pukul 7.30 pagi. Kalau kau datang awal, korang kena beratur. Kalau kau datang pertengahan lah, sedap macam aku tadi, kau datang dalam pukul 10.30 pertengahan tu, okey lah. Tak beratur tak apa semua. Okay guys, ni air teh masala madu ais. Katanya dekat sini air paling top. Kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pekat-pekat teh masala tu. Lepas tu dia punya susu tu masuk last sekali dalam tekak. Walaupun kau dah kacau macam ni, sekali lagi kita try. Teh masala tu masuk dulu tau. Bau susu tu ikut. Kau bayangkan macam mana dia buat. Susu dengan teh masala tu tak bercampur pun dalam tekak. Sekali lagi, dalam air ni pun tak bercampur. Sambil kita sedut pun tak campur. Dia boleh asing sendiri, auto asing. Sedapnya. Kalau korang datang sini pun, korang order ni teh masala madu ais. Lompat tikam yang aku beli dekat Berek 12, Pasar Berek 12 tadi, dekat makcik viral. Dia pakai ni je, dia masuk dalam ni. Biasa kalau kita beli tu kan dia letak dalam bekas. Ni dia buat macam ni, memang dia campur sekali. Kalau korang nak manis, korang buat lah semua. Tapi gula merah tak apa, jangan gula putih. Gula putih bahaya. Okay, macam ni. Kalau korang beli macam ni kan, ketahanan dia lebih kurang dalam 2-3 jam je. Tak boleh lama, nanti basi. Maknanya kalau kau beli kat sini, kena makan kat sini lah. Tak boleh bawa balik Selangor, nanti basi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Biasa kalau beli kat tempat lain, yang pernah aku beli lah, dia ada rasa pahit-pahit sikit tau. Tapi yang ni tak ada. Yang ni tak rasa pahit. Korang tahu tak berapa ni? Satu RM1. Aku beli 3 RM3. Kalau beli kat pasar Siti Khadijah, tak silap aku, satu ni, satu bunjuk tu RM5. Sedap. Walaupun aku dah makan nasi kerabu banyak dia, aku boleh habiskan juga. Alhamdulillah, habis. Okey. Ada buat video ke? Ada. Nanti nak tengok kat mana? Dekat YouTube. YouTube. Ha. Nama? Norizwan Nordin. YouTube, buka YouTube.
N-O-R NOR IDZ I-D-Z WAN. I-D-Z-W-A Ada sekejap N-O-R IDZ WAN. I-D-Z-W-A Ni subscribe Okey, terima kasih. Alright, okey. Okey. Okay guys, korang dah selesai makan dekat sini nasi kerabu. So korang nak bergerak ke checkpoint seterusnya, insyaAllah perjalanan kecil, lancar, ramai. Semoga Allah menjadikan perjalanan kami dalam keadaan yang baik, selamat sampai ke rumah. Okay guys, jom gerak. Sekejap.